Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara proses mencuci perut lembu. Okey, jom kita tengok caranya dah. Ni kita ada perut lembu. Siapa kenal perut lembu ni, dia ada banyak jenis dah. Perut kita, perut muda, lepas tu perut masal. Saya pun tak berapa nak kenal juga. Tapi cuma hari ni nak tunjuk cara nak cuci perut ni bagi dia bersih, bagi orang hitam tu jadi putih. Biasanya nak cuci perut lembu ni dia ada banyak cara deh. Ni saya nak tunjuk cara saya buat lah. Yang biasa-biasa duk buat ni. Ni kita nak basuh dulu sekali bilah perut lembu kita ni. Bagi kata kotoran yang kita nampak di luar ni dia keluar dulu. Tapi memang tak bersih lagi ni. Dia akan kalau dia betul-betul bersih dia jadi warna putih dah deh. Kita basuh dulu mula-mula. Lepas tu ni kita ada kapur sirih. Kita akan cuci dengan kapur sirih. Kita nak lumur kapur sirih ni biar kena semua bahagian perut lembu ni. Letak banyak-banyak pun tak apa. Memang kena letak banyak. Kalau letak sikit-sikit dia macam tak berapa nak berkesan lah. Ni salah satu cara untuk kita basuh perut lembu. Kalau biasanya ada juga orang curahkan dengan air panas. Lepas tu basuh dengan cuka, asam lima, asam jawa. Tapi saya buat cara ni lah. Cara kata guna kapur makan. Sebabnya mudah. Ni kita lumur dulu pada perut lembu ni. Perut lembu ni sayanya masa korban tu ambil satu bahagian daripada 7 bahagian tu, ambil satu bahagian, harga dia RM900. Jadi kita akan dapat lah perut lembu, hati lembu. Lepas tu daging tu dapat dalam 10 kilo daging. Kira okey lah dah dengan RM900 tu untuk satu bahagian. Ni orang panggil ni perut muda. Biasanya perut ni lah ramai orang suka makan dia. Dia akan buat sup perut, sup ayam asam tu, perut ayam asam. Kalau di Kelantan memang famous lah menu-menu lagu tu. Dalam perut dia ni dia ada najis dia dah. Jadi kita kena lalukan dengan air pahit. Lalukan orang kata biar banyak-banyak lah air tu. Biar dia betul-betul cuci. Ni kalau nak buat nak cuci perut lembu ni memang perlu kesabaran, perlu orang yang betul-betul teliti untuk cuci perut lembu. Kalau macam kita rasa malah tu memang tak boleh lah. Sebabnya dia betul-betul nak bersih. Kalau tak buat, tak kena cara dia busuk, dia bau. Sementara kita tunggu perut yang hitam tu kita lumur kapur, perak dulu dalam 10-15 minit. Saya tunjuk lah cara kita basuh perut muda ni. Lebih kurang gini lah basuh dia. Bila basuh ni tak boleh nak terus guna, kena rebus pula. Nanti insyaAllah lah lepas-lepas ni kita tunjuk lah cara nak rebus perut perut lembu ni dah, supaya hilang hanya dia. Ni yang dah kita lumur dengan kapur tadi. Biasanya kalau orang Kelantan dia panggil ni perut kitak. Perut kita ni dia sedap kalau kita buat macam kerabu. Kerabu perut tu. Memang sedap lah dah. Ni setelah kita rendal dengan kapur sirih tadi 10 ke 15 minit, baru kita ambil pisau, kita kikis yang warna hitam ni. Ni. Nampak tak? Bila dia kata lama dah kapur tu menyerap pada perut lembu ni, dia mudah kita nak kikis dengan pisau. Kalau macam susah lagi tu, kena rendal lagi, biar lama sikit lagi. Nampak tak? Mudah kotoran dia tu keluar. Tapi memang kata kena orang betul-betul sabar lah nak cuci ataupun proses perut lembu ni. Orang yang makan tu ramai dah. Tapi bukan semua orang akan rajin proses perut lembu ni. Biasanya orang akan beli yang dah siap proses, yang macam frozen tu. Tapi kalau dapat yang fresh gini, lagi segar, lagi sedap dah. Tahu boleh tengoklah, ambil pisau kikis macam saya tunjuk ni. Ni suami saya lah, dia memang kata rajin nak proses perut lembu. Kalau bagi saya memang saya surrender lah. Saya memang tak suka lah benda-benda ni sebab dia kuat bau dia. Memang kuat bau dia dah. Itulah saya kata tadi, bagi orang yang betul-betul sabar je boleh buat ni. Macam kapur sirih tadi tu awak kena letak, memang kena letak banyak dah. Biar sebab kapur ni dia bersifat panas. Bila dia kena pada perut lembu ni, dia mudah nak kita kikis lah kulit dia ni.
kita itai dia tu. Kalau kita letak sikit, dia tak panas, dia je macam susah kita nak kikih, nak buai dia ni. Dan macam kalau awak rasa susah nak tanggal tu, awak lumur lagi dengan kapur, lepas tu perak dulu sekejap. Ni saya tunjuk cara saya lah. Mungkin orang kata sahabat di luar sana tu ada cara masing-masing deh. Kalau ada cara masing-masing, bolehlah share di sini, di komen ni. Boleh kita pakat-pakat belajar buat cara lain pula lepas-lepas ni, insya-Allah lah deh. Tujuan saya tunjuk cara nak basuh perut lembu ni, orang kata supaya generasi yang akan datang tu bila dia nak belajar, dia boleh kata boleh tengok. Ada orang tunjuk cara nak proses cuci perut lembu ni. Biar orang kata tak hilang lah ilmu ni deh. Boleh sama-sama kita pakat belajar. Sebabnya bukan semua orang lah yang kata ni sanggup buat proses cuci perut lembu ni. Sebabnya proses dia tu agak lambat, perlu kata kerja yang teliti. Tambah-tambah bau dia tu kuat. Memang bau kuat lah. Siapa dia biasa cuci perut lembu ni, dia tahulah bau dia tu lagu mana deh. Biasanya sebelum ni kita duk tengok yang dah siap, dah jadi menu dah. Kalau pergi kedai, order sup perut kita. Tapi kita tak tahu cara orang cuci lagu mana cara dia. Hari ni boleh tengok lah cara proses nak cuci perut lembu tu. Kalau orang jual harga sup perut semakuk tu dengan harga mahal tu, awak boleh tengok lagu mana cara dia buat. Lagu mana cara dia nak cuci untuk dapat kata perut lembu yang bersih, yang tak bau. Boleh tengok lah hari ni deh. Ni saya nak terus kikih kulit dia ni. Sapalah betul-betul putih. Siapa dia betul-betul hilang warna hitam dia tu. Lepas tu kita akan rebus bagi cuci. Ni nampak ada hitam-hitam lagi ni. Memang saya akan lumur pulak lah dengan kapur. Sebab orang kata kotor dia tu degil. Susah nak keluar. Semoga video ni bermanfaat lah pada semua deh. Apapun saya ucap terima kasih lah kepada yang sudah menonton sampai habis. Selamat Hari Raya semua.